Sepanjang bulan ini, hampir setiap hari kita lihat harga emas mencecah new high atau harga emas tertinggi dalam dunia. Bagi pelabur emas, mereka akan mengajak anda bahawa ini adalah masa yang terbaik untuk menjual emas anda. Tidak salahnya untuk anda menjual emas sekarang. Bagi yang baru sahaja membeli 1 gram emas pada 1 Januari 2025 pada harga RM409, anda sudah mendapat keuntungan bersih sebanyak RM22 jika anda jual 1 gram tersebut hari ini, atau keuntungan bersih selepas tolakan spread 9% sebanyak 5.38% dalam masa 3 bulan sahaja. Kenaikan harga emas seperti ini sebenarnya tidak berlaku setiap masa. Walaupun harga emas naik mendadak, jika anda tiada keperluan untuk gunakan emas tersebut, anda tidak perlu menjual emas anda. Simpanan emas lebih percaya apabila anda letakkan matlamat simpanan yang anda mahu capai lebih dari 2 tahun. Dari sejarah 20 tahun harga dunia, ada masa harga emas naik mendaki seperti sekarang dan ada masa harga emas mendatar. Bayangkan jika anda terdesak untuk gunakan duit dalam masa terdekat dan perlu jual emas anda, tetapi harga emas sedang jatuh, anda boleh rugi dalam simpanan. Akan tetapi, dari sejarah harga emas juga kita lihat, walaupun harga emas tidak stabil, secara purata harga emas naik 10% setahun. Jadi bila waktu yang terbaik untuk anda menjual emas? Bila anda sudah capai matlamat simpanan jangka panjang anda sekurang-kurangnya 2 tahun. Dengan ilmu yang betul, saya yakin anda akan lebih berjaya dan dapat maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.